Ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mengembara lagi. Jadi agak-agak di mana? Kita akan ke beberapa negara di Europe. Jadi saksikan video ini sehingga penghujung. Haji, kita nak pergi mana ni? Jauh perjalanan hari kali ini. Ceritalah sikit. Kita nak ke Portugal. Okey. Via Amsterdam. Apakah misi kita? Misi kita of course mencari students. Mencari student mata biru Mata biru kali ini. Alright, all the best. Kita telah sampai di Amsterdam dan kita akan transit pula ke Lisbon. So apa yang berlaku ialah sampai di airport Amsterdam ni, bos saya immigrationnya tak lepas. Okay, pasportnya dan mungkin fingerprints mungkin ada isu. So sekarang beliau terpaksa beratur di sini. Okay, so harap-harap semuanya berjalan lancar pada hari ni. Okay, bye. So ini dia suasana di airport Amsterdam. The gallery in Amsterdam. Tak lepas lagi saya punya Dia punya roaming. roaming. Oh. So apa yang saya suka tentang KLM Dutch Airline ni ialah ada wifi di dalam kapal terbang dan juga boleh charging. Visibility is okay. Partly cloudy, the temperature is 70 degrees Celsius. I wish you a pleasant stay, welcome home, and otherwise. Kita baru saja sampai di Lisbon, Portugal. So ini dia suasana airport di Lisbon. Agak sibuk juga. So sekarang kita akan mencari Uber di sini. So apa yang berlaku ialah bag rakan saya tak sempat ditransfer kan. Okay. Jadi kita akan tunggu malam ni lah untuk datang semula untuk ambil semula bag tersebut. Okay, so ini antara risiko lah bila transit ni hanya 2 jam. Okay, so kita ambil taksi di sini. Ini sistem taksi di sini. Não, quando é para cedo, vim trabalhar, vim fazer café para o almoço, liguei de ficar meio-dia. Okey, sekarang mari kita lihat bagaimanakah suasana di bilik saya di Hotel Domar ini. Okey, kalau anda lihat toiletnya biasa-biasa sajalah. Kecil saja kan. Tengok. Okey, ini ada wardrobe. So, tengok wardrobe-nya macam hotel 3 bintang je lah. Tengok. Macam dah lama kan, perabot. Katil, okey, biasa-biasa saja. Banyak hotel dekat Malaysia lebih canggih. Okey, ni ada 2 kerusi boleh duduk. Ini pun macam rumah-rumah kampung tingkap dia. So mungkin Portugis kan, culture Portugis. So mungkin dekat Malaysia pun rumah-rumah kampung tiru macam ni lah. Okey, tapi apa yang best Apa yang best di sini ialah view-nya memang tiada tandingan. Sekejap, saya nak pakai kasut sikit. Okay, view-nya
Masya Allah. Okay, kita boleh lepak sini. Okay, ni hotel kita, Hotel Domar. Tengok. Tu dia. Lautan yang terbentang luas. Wow. Tengok tu. Ada swimming pool. Kita boleh layan sekejap lagi. Alamak. Siapa pula baring kat sini ni? Cik, tengok tu. Ha. Gila tak gila. Boleh surfing lagi. Wow. Hotel. Wah, tengok tu. Dahsyatnya pemandangan ni. Masya Allah. Wow. Masya Allah. Wow. Dahsyat sungguh pemandangan di sini. Oh, kita boleh jogging. Tapi kasut jogging tertinggal pula. Kena tangkap satu. Kena jogging kat sini pagi-pagi. Itu dia suasana di Lisbon. Ini adalah merupakan kali pertama saya sampai di Lisbon ni. Dan saya pernah pergi ke Germany, saya pernah pergi ke Italy, saya pernah pergi ke London, biasalah balik kampung kan. Tapi di Lisbon ni memang pertama kali. Tapi Lisbon ni tak adalah bangunan yang macam canggih ke apa kan. Macam lebih kurang banyak bandar-bandar dekat Malaysia. Tapi bentuk struktur bangunannya, kalau anda pernah pergi Melaka tu macam Famosa, samalah kan. Jadi itulah serasa yang tiada tandingan, iaitu memang pemandangannya sungguh indah sekali. Okey, nanti teruskan bersama saya. Kita akan explore Lisbon ni, apa yang ada. Dan mungkin kita akan buru sepasang kasut supaya kita boleh jogging kat luar nanti. Oh, ni macam movie cerita Italian Job. Italian Job. Portugal. In Lisbon. So sekarang kita tengah menghala ke satu restoran. Dikatakan restoran ni halal, menjual makanan Mexican. So kita akan check out. So jalan di sini memang berbukit. Dan suasana di sini memang standard lah. Kalau di Europe, batu-batu macam ni, so dipanggil batu Cobber. So kalau macam basikal tu ada perlumbaan Cobber Road. Inilah. So zaman-zaman ni batu Cobber Road ni memang kebanyakannya berada di Europe. Museum. Yes. Museum Maritime. Tapi nampaknya tutup di sini. Cik kalau tengah gambar dekat bangunan-bangunan ni memang dahsyat. So di sana kelihatan mural yang menarik.
Di sini banyak restoran seafood dan di depannya ada pemandangan pantai yang sungguh indah. Wow. Ombaknya memang besar di sini. Snack and bar. Okay, fish magnet. Harganya dalam 3 euro. Sini suasananya seperti di pantai. Wah, dijual cap, baju-baju yang menarik. So ini dia kedai yang kita nak pergi. Mexican smashed potato meat and... Tengok di Portugal ni meja pun meja sekolah, bangku pun bangku sekolah. Kan? Tengok restoran pun macam usang je restoran ni. So ini dia burger Mexican, ketchup, fries, coke. Itu dia bubur kita. So ini dia suasana di tengah bandar Lisbon. So apa yang berlaku ialah kita terpaksa berjalan sedikit untuk ke tram 28. So ini dia suasana di Lisbon. Anda dapat lihat agak kotor kawasan ni. Kita tengok harga fish magnet di sini 1 euro satu. Okey kan? Murah kan? Sebagai souvenir. Ni Ronaldo. Pun ada. Siapa nak pakai baby Ronaldo? Hello. Fish magnets. 1 euro. Yes, 6 piece 5 euro. 6 pieces 5 euro. Oh, Where that's are you good. from? I'm from Malaysia. Malaysia, yeah. Have you heard about my Philippines, country? Indonesia, all is same. Yeah, Same yeah. brother. Where you from? I'm from Bangladesh. Bangladesh. Oh, good. A lot of Bangladesh in my country. Yes, I know. They are very workaholic. Yes, yes. They are very good. Wow, inilah Fadu cari ni. Okay, ini dia makanan halal di sini. Nampak tak? Tak ada masalah makan di Lisbon ni untuk mencari makanan halal. So, inilah di tengah bandar di Lisbon ni. So, baru kita nampak kawasan ni seperti kawasan yang pesat. Oh, walaupun di Lisbon tapi ada juga makanan Jepun di sini. Akhirnya kita dapat jumpa tram di sini. Portugal.
Siapa kata tuk-tuk hanya ada di Vietnam? Di sini pun ada tuk-tuk. Lisboa. Cerita Italian job. So Bruno Mars pun berada di sini mempersembahkan lagu yang terbarunya. So kawasan ni mengingatkan kita cerita-cerita seperti Italian Job, di mana inilah tangga yang dituruni semasa menaiki motor dan sebagainya. Tangga lagi. So banyaknya tangga di sini. Okey Haji, naik banyak tangga. Penatan dah. So kita akan pergi satu kedai pinggan. Dikatakan bahawa kedai ini memang unik, dan pinggan ni adalah menandakan memang berasal daripada Portugal. Ini dia kedainya. Wow. Okey, ini antara yang famous lah di Portugal. So anda boleh beli di sini. So saya dah beli satu. Okey, itu dia, misi tercapai. In transit. Kedai kasut Nike di sini. Pegasus 42. Harganya 1399. €104 saja di sini. €229. In the shopping center di sini, daripada luar nampak macam bangunan bersejarah. Sini ada kedai Aldo. Kasutnya lebih kurang €70. Snipes. Cukup duit ke tidak? Cewa. C7. Itu dia C7. Tak payah susah-susah score goal Boleh beli kat sini Golden Boots. Siapa kata kedai Muji hanya di Tokyo atau Japan? Tengok ni, di Portugal pun ada. Okey, bagi peminat basikal,
sesuatu yang berlainan di sini. Tengok lembu ni, terkeluar kepala daripada cermin. Wow. Ini dia eksklusif New Era. Cantik kedainya. So mari kita lihat apakah yang berada di sini. Jika di Japan ada bunga sakura, di sini tengok ada bunga berwarna purple. Semuanya purple di sini. Menarik kan? Bazar yang menarik. Botando o Ricardito aqui, a gente estava no Japão, lá em Tóquio, nós fomos naquela feira no Parque Ueda, que a gente comeu aquele gyoza, né? Handbags, A gente tava com, rapaz, com jewelries, aquele churrasco. patches. Wah, menarik patches. Ceramic, t-shirt, ceramic. Hari ni kita mencapai 10,000 steps pada hari ni. Nutella. Oh, ni waffle. Ceramik. Banyak sungguh ceramik di sini. Di sana pun ada banyak pinggan mangkuk. Saya tulis nama lagi. Jono. Oh, memang menarik di sini. Ini dia tram di Lisbon. Mari kita lihat apa yang akan berlaku. Adakah mereka akan berebut di situ? Wow. So alhamdulillah akhirnya dapat juga beg yang terlewat. So ini dia suasana berjalan di Sesimbra ni di waktu malam. Memang sunyi sekali. Saya seorang je berjalan di sini. Okay, ada juga seorang. So memang sunyi sekali jalan di sini. Sebenarnya malam ni saya mencari kebab. So lebih kurang 10 minit perjalanan. So harap-harap kedai kebab ni masih buka lah. Sekarang sudah pukul 9 malam.
kedai di sini kebanyakannya tutup pada jam 10 malam. Sekarang sudah pukul 9 malam. Dan ombak di sana memang kuat sekali. Ada bangunan menarik di sini. So di sini ada kedai churros. Kita telah sampai ke kedai kebab. Itu dia Alibaba Kebab House. So ini dia kedai kebab di sini. So inilah suasana berjalan di Sesimbra ini, daerah Lisbon yang sungguh sunyi.